Tapi kalau dalam JBP ni nak sebut kelakar ni, susah. Saya rasa ada orang yang kelakar. Siapa yang? Orang ni dia Saya teka. underrated sikit. Tak, itu overrated. Itu overrated. Underrated. Adalah ciri-ciri dia. Syirah teka. Underrated. Underrated? Ha. Tak payah. Siapa Fatih underrated? Orang tu bukan. Carton. Dia orang ni dia underrated je. Dia lucu. Underrated. Siapa? Ha. Kiss Tina. Tidak. Dia tak tahu lucu. Bagilah clue lagi, tak cukup lah biru apa ke. Tak tahu lucu. Dia orang betul-betul tanya. Apa maksud keramat? Kenapa awak kata keramat? Ni keramat apa ni? Tumbuh keramat ke apa? Dan saya sampai saya berdebar sebab pelancaran nama apa tu ataupun slogan JPP ni dibuat masa hari Watikah. YDP akan umumkan. Sehari sebelum Watikah tu saya call bonda pengarah. Betul, ni kami nak buat slogan. Kami nak buat nama legasi keramat siswa. Saya macam dah bersedia waktu tu. Macam kalau bonda cakap, tak boleh, awak tukar sekarang. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam China KKB, salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Okey, jadi kembali bersama dengan saya, Insyirah, selaku host ataupun moderator anda untuk sesi Sembang Siswa buat kali pertama bagi edisi yang seterusnya. Okey, jadi bersama kita sekarang adalah tetamu yang cukup orang kata pemimpin utamalah kepada siswa dan siswi guru di IPG Kampus Kota Baru. Orangnya bukan calang-calang yang sangat-sangat hebat dan banyak pengalaman-pengalaman yang beliau telah lalui kedua-dua panel ini, di mana dia adalah YDP IPG Kampus Kota Baru dan juga Naib yang dipertua 2 JPP IPG Kampus Kota Baru. Jadi boleh Saudara Azim kenalkan diri sedikit? Tahu nama sekali. Tahu saya kena. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azim Hakimi bin Muhammad Mazdi, pelajar PSMP 2023-2027, option Bahasa Melayu, major Bahasa Melayu minor TESOL, dan sekarang berada di sini di tahun ketiga lah di sini. Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan. Okay, terima kasih Azim. Kedua, Fatih. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Fatin Syafiah binti Maksud Elais Muhammad, tapi boleh panggil Fatin. Dan saya ambilan PSMP, ambilan Ogos 2004-2028 dari kelas Bahasa Melayu 1 dan minor muzik. Jadi apa-apa bab muzik tu boleh calling-calling lah. Okay, jadi kenapa sebenarnya kita panggil kedua-dua panel utama kita untuk sesi kali ni adalah disebabkan baru-baru ni kampus kita telah membuat sambutan. JPP telah membuat majlis sambutan 123 hari kepimpinan JPP Kabinet Merah Emas. Betul Azim? Betul. Okay, jadi of course podcast ni berkaitan dengan sambutan tersebut lah. Jadi seperti yang kita tahu, podcast ni santai deh. Boleh kita buat-buat Boleh. Boleh. Kalau kecek Kelantan sikit boleh? Boleh. Tak faham. Tak faham. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Okay, jadi untuk JPP ni saya yakin yang kalau siswa dan siswi guru sendiri tengok daripada platform digital seperti Instagram JPP sekarang, sangat banyak program-program atau inisiatif yang telah dirangka dan telah pun dilaksanakan, which is tahniah dan bagi tepukan untuk JPP Kabinet Merah Emas atas 123 hari kepimpinan ni, which is saya rasa sangat-sangat cemerlang lah untuk 123 yang pertama ini. Jadi untuk sambutan ni, seperti mana sebelum-sebelum ini, setiap tahun JPP akan adakan 100 hari kepimpinan. Tapi untuk tahun ini, kenapa angka 123 pula dipilih? Kenapa bukan 111 ke ataupun 222 ke? Mungkin ada keistimewaan atau pendekatan yang YDP nak sampaikan melalui angka 123, ataupun sebab gimmick hari tu, pada hari pelancaran tu ada blackout sikit. Jadi JPP ada buat humor 123 blackout, iaitu dia collaborate dengan TMB. Jadi mungkin Azim nak sampaikan sikit apa intipati Azim daripada 123 tu angka dipilih. 1, 2, 3. Biasanya memang di mana-mana tempat kepimpinan kita terkenal dengan simbolik 100 hari. Dan tujuan 100 hari kepimpinan ni dibuat, tak kisah di mana-mana pemerintahan, kerajaan pun sendiri, tujuannya ialah
satu untuk refleksi kepimpinan, dua untuk bina momentum, dan yang ketiga untuk first impression kepada student. Buat pengetahuan student, 100 hari ni lah, simbolik 100 hari ni dia boleh jadi satu 100 hari yang cemerlang untuk kita kira memberikan first impression yang baik kepada student. Tapi dalam masa yang sama, 100 hari kepimpinan ni juga boleh menjadi satu ubat ataupun jadi satu booster lah untuk mana-mana kepimpinan dalam dia nak merancang kepimpinan mereka. Jadi JPP pada kali ini masih lagi kita kekalkan konsep yang sama. Niat tujuannya yang sama. Masih lagi dengan simbolik 100 hari tu. Untuk refleksi, untuk bagi yang terbaik dan sebagainya. Tetapi nama sahaja yang kita adjust tahun ni kepada 1, 2, 3 hari memimpin. Dan fun fact lah untuk semua. Sebenarnya tarikh 21 Jun ni belum jejak lagi 123 hari JPP. Yang tarikh yang sebenarnya ialah pada 28 Jun. Which is Hari ni berapa bulan? hari ni lah kan? Hari ni. Hari ni lah yang 21 hari. Tu bila Lim contact tu saya macam, macam mana dia tahu 123 hari nak dibuat betul-betul hari 123 hari nak. Sebabnya memang tarikh asal dia ialah 28 Jun. Tapi disebabkan kita tahu minggu ni juga ialah satu Malaysia ataupun seluruh warga IPG Malaysia tengah busy dengan convocation. Mana kita tahulah pengarah, timbalan pengarah, lecturer kita pun ramai tak ada. Alhamdulillah kita awalkan kepada 21 Jun. Okay. Tapi kenapa asalnya 1, 2, 3 ni dipilih? Disebabkan satu, kita dah beberapa tahun dengan angka 100 hari. Sebenarnya ada beberapa cadangan, ada 3 cadangan sebenarnya yang kita bincangkan. Satu, sambutan 99 hari. Yang kedua, 111 hari. Ada cadangan saya. Yang ketiga, 123 hari. Tapi kenapa last sekali kita pilih 123 hari? Sebab kita jarang tau. Kalau ikut JPP sebelum ni pun, kita jarang 100 hari tu jatuh betul-betul pada hari Ahad. Tapi kali ni 123 hari jatuh betul-betul pada hari Ahad. Sebab tu kita ambil, okay, this time kita akan buat 1, 2, 3 hari. Dan simbolik dia kita nak gambarkan macam ini adalah permulaan baru JPP, semangat baru. So 1, 2, 3 dia punya term dia ialah 1, 2, 3 mula. Dia 1, 2, 3 mula. Dia satu cukup tarik. Yang kedua dia rima dia tu cantik lah. 1, 2, 3. Bukan 1, 2, 3 blackout. Tidak. Yang tu memang tak rancang. Saya rancang. Saya pun dah Azim buat surprise. waktu tu saya pun dah terfikir. Saya cakap sebenarnya memang majlis ni kena buat 28 Jun. Macam hari ni tak boleh kot. Memang 28 Jun tu dia tak boleh buat awal kena. Walaupun waktu tu ada sebenarnya ramai yang cakap, dia cakap majlis ni tak boleh hanjak dah. Sebab kalau buat esok jadi 124 hari. Betul. Tapi saya je lah tahu yang sebenarnya kita belum capai lagi 1, 2, 3 hari. Sebab tu asalnya majlis kita tu 28 Jun. Okay, tu rupanya intipati kenapa 1, 2, 3 dipilih. Okay, tapi kita nak tahu untuk sambutan 123 hari JPP ni, apa pembawakan ataupun istimewanya dalam sambutan ni? Macam tahun-tahun lepas Azim ada buat program-program inisiatif, adanya town hall. Tapi apa pula untuk kali ni, untuk 123 hari kepimpinan? Untuk kali ni yang beza dia pada kali ni ialah, okay, kita dapat tengok inisiatif-inisiatif tu dah banyak, ataupun sebenarnya dekat kampus kita ni dia dah jadi macam satu bare minimum kan. Macam biasanya awal-awal dulu kalau buat inisiatif kebajikan ni dia jadi satu wow lagi kan. Tapi lama-lama dia dah jadi satu benda yang bare minimum, yang dia jadi macam JPP mesti buat. Tak buat tu yang pelik. Kalau dulu tak buat tu biasa, buat tu hebat. Tapi sekarang dia dah jadi biasa. Jadi keunikan tahun ni, tema yang kita bawa ialah tekad demi Pertiwi. And for the first time, tekad demi Pertiwi ini menggambarkan bahawa kita di IPG Kampus Kota Baru, kita bukan sahaja nak share kepada warga kampus kita, tapi kita nak bawa ke kebangsaan, ke nasional, nak berkongsi dengan kawan-kawan. Itu yang kita nak fokuskan. Tapi uniknya, di sambutan kali ni kita ada lancarkan beberapa perkara yang saya rasa mungkin Fatin
boleh ceritakan lepas ni 4 perkara yang kita lancarkan masa majlis tu. Cuba share sikit ni. Okay, apa 4 perkara yang kita orang lancarkan? Yang pertama adalah, ni benda baru sebenarnya, My Portal My GPP IPG Campus Kota Baru. Yang terdapatnya dalam tu, kita akan perkenalkan kepimpinan JPP Legasi ke-72, sebarang program dan juga hebahan dan apa juga yang berlangsung sepanjang di IPG Campus Kota Baru. Jadi yang kedua pula, ini manifesto yang baru juga kan untuk Biro Kebasa, iaitu Food Bank Cakna. Food Bank Cakna ni pun memang dapat sambutan yang agak ramai jugalah, sebab kita pun sumbangkan makanan-makanan kering untuk student-student yang tak ada allowance dan sebagainya. Dan untuk yang ketiga pula adalah kita lancarkan buku Protect. Yang mana buku Protect ni adalah buku yang dibuat oleh pejabat yang dipertua Legasi ke-71. Memang agak bagus lah bila saya baca buku tu pun. Memang dari segi protokol, dari segi ayat hebahan dan sebagainya memang mantap lah bagi saya sendiri pun. Memang kalau boleh kita pun nak terapkan kepada student-student dekat IPG Campus Kota Baru ni, sebabnya keperluan untuk protokol ni sangat penting agaknya sebenarnya untuk kita semua sebenarnya. Lebih-lebih lagi daripada student yang dari kelab persatuan, management dan sebagainya. Dan yang last kali sambutan 123 hari tu sendirilah. Cuma mungkin yang penting, yang istimewanya kali ni macam buku protokol tu, iaitu buku protokol tu memang dibuat oleh JPP 71. Dan kami di peringkat JPP 72 tetap melancarkan, sebab inilah bukti keunikan kepimpinan di IPG Campus Kota Baru. Bila kita cakap legasi, dia benda yang diwarisi dan berterusan. Dia tak ada istilah yang hanya bila 1 tahun buat tu, habis 1 tahun tu. Jadi legasi seterusnya kena buat benda baru, kena jenamakan balik semua benda. Tak. Kita semangat kepimpinan ni, kita kena berlapang dada dan berjiwa besar. Jadi sebab tu saya kata, bila JPP 71 kata, oh kami dah siapkan tapi kami tak sempat lancar, tak apa. Kita lancarkan sekali, kita bagi pengiktirafan yang samalah. Dan buku tu saya rasa satu khazanah ataupun satu karya yang baik, dihasilkan oleh student untuk kegunaan student dan diinspirasikan daripada beberapa kampus terutama kalau Syirah nak tahu yang mengepalai Yusuf ni, tak silap saya dulu IPG Campus Datuk Razan Ismail, KDRI, dan kita banyaklah belajar dari mereka. Dan yang website tu pun yang tu satu inovasi baru yang mana kita nak supaya, kita kan sekarang dah era AI, digital dan sebagainya. So kita nak supaya student pun dengan one click saja. Biasanya buat one click, tapi biasa kita buat Google Site apa semua. Tapi kali ni kita invest sikit, kita buat collaboration supaya website itu interface dia lebih lawa. Saya tak tahulah, bagi saya okey, mungkin Syirah boleh. Saya baru buka semalam sebab saya nak cari borang pengecualian kuliah. Lepas tu saya macam kat mana nak cari, lepas tu teringat website JPP. Saya buka IG JPP, kat laman JPP tu. Lepas tu baru tengok yang update kan, baru update kan. Jadi saya pun tengok, oh lawa juga. Memang nampak lah yang website tu bukan macam biasa. Bukan macam Google Form biasa. Ada profile serta JPP. Lepas tu ada program-program incoming. So which is tengok takwim. So kalau kelab-kelab nak buat projek pun senang nak tengok JPP dah ada program macam ni. So boleh lah cari tarikh lain. So senang lah bagi saya. Dan sangat membantu siswa dan siswa seperti kami yang tak tahu maklumat semua kat mana. So itu yang kita ambil masa lama. Kita dah test run dari bulan 2 itu waktu mula-mula. Lepas tu kali ni kita update balik hasil daripada kita test run selama 3 bulan ni lah. Dan kemudian yang inilah yang hasil yang final. Kita nak supaya, kita tahu di IPG kita ni banyak kan borang pengecualian kuliah, HCP, praktikal. Tapi kita ambil inisiatif untuk himpunkan semuanya sekali. Lepas tu macam program tu lah, kita dah buat siap dengan kalender sekali yang mana student boleh tengok sendiri program-program terkini. Dan yang istimewa juga aduan. Macam aduan dan sebagainya, kita dah ada sistem. Tetapi mungkin kadang-kadang student ni dia malu dan sebagainya. Dan aduan tu sebenarnya, mungkin kat sini berpeluang nak cakap kan, yang benda tu diajukan direct kepada JPP, kepada kami dan terutama kepada saya. Bila you submit aduan tu, direct email kepada saya. Dan insyaAllah kita, polisi kita setakat ni dalam tempoh 3 hari lah, kita akan mengendalikan ke situ. Saya tak jamin benda tu selesai, tapi kita akan bawalah mengikut kapasiti yang kita ada pada JPP sekarang. Betul. Jadi saya rasa paling menarik lah saya rasa adalah website tu. Sebab apa-apa yang boleh siswa dan siswi guru nak utarakan boleh melalui tersebut. Dan kalau dulu
YDP nombor 970 dulu, Azim asyik guna NGL. Saya rasa NGL. Which is benda tu bagus tapi at the same time dia tak formal. Tapi ni boleh terus saluran khas, hotline khas kepada JPP sendiri. So tak adalah nak pergi ke SHP terus ke. Kena lalu dulu JPP. Kalau hal melibatkan siswa-siswi, lalu dulu YDP JPP sendiri. Okay. Kalau Alin. Syirah perasan satu yang awal-awal dulu, iaitu kita buat sistem kalau nak mohon jadi sekretariat ke apa, boleh isi dalam sistem tu, dan kemudian result pun macam result exam. Kita boleh check tu kita lulus ke tak ke apa semua, berbanding dengan dulu kadang-kadang student kena tunggu hebahan, nama poster dan sebagainya. Itulah yang saya rasa satu pembaharuan kita buat ni untuk legasi-legasi akan datang. Betul. Dan juga kalau Syirah perasan kan, kalau sebelum ni kita tak ada pun macam hebahan untuk asrama dan sebagainya. So ia sangat memudahkan untuk pelajar-pelajar asrama nak cuma sewa dan sebagainya. Betul. So benda ni sangat bagus lah untuk student. So sangat bagus. Bagi tepukan untuk kalian. Okay, seterusnya sepanjang 123 hari, tak kisah Fatin atau Azim nak jawab, sepanjang 123 hari satu tempoh yang cukup lama untuk penggal pertama ni lah. Jadi mungkin ada pengalaman yang bermakna lah sepanjang memegang jawatan. Kalau Azim mungkin banyak kali dah kan. Kita tanya Fatin dulu lah, boleh Azim? Bagi Fatin. Sebab Fatin first time jadi AMT. Yes. Okay, so nak tanya Fatin, apa pengalaman yang bermakna sepanjang jadi NYDP 2? Mungkin bos ada apa? Push Azim lah. Kalau buat bos push tu memang tak tahulah. Okay. Keluar je kat sini, keluar je. Okay. Sepanjang 123 hari JPP, saya rasa sangat bermakna lah. Dan banyak juga perkara baru yang saya belajar. Sebab first time jadi AMT dan bila kita dapat tengok beza, sebab tahun lepas saya AMM dan tahun ni saya AMT. So dari segi job scope, dari segi kepenatan sebagainya memang sangat berbeza sekali lah. So mostly kalau kita berada di AMM, kita sebagai penggerak. Dan juga kalau kita sebagai AMT, kita sebagai pemikir. So sebagai pemikir tu memang memainkan peranan yang sangat penting. Sebab apa-apa pun, apa yang dihujahkan oleh siswa dan siswi guru pun kena atas kita dulu, baru AMM. So kalau nak cakap pasal AMT, saya bersyukur sangat-sangat sebab dapat AMT yang sangat bagus, supporting dan sanggup ajar kita yang lemah ni for the first time. Sebab saya pun first time jadi AMT, tak macam YDP, kita dah 3 tahun dah jadi AMT. Dan biru-biru YDP. Sebab saya masuk sebagai AMT nak yang dipertua tu pun tak rancang pun sebenarnya. Tapi dengan kuasa Allah bersyukur juga lah dapat, sebab kita dapat try perkara baru. Dan juga untuk AMM yang baru-baru semua ni, saya rasa memang sangat bagus. Memang sangat mantap, bab kerja memang laju on the spot. Memang diorang pun terbuka untuk bagi tahu apa yang masalah yang mereka hadapi, dan kita pun sanggup willingly untuk tolong. Dan perkara yang paling saya suka setakat ni, masa lentera Ihya Ramadan memang sangat berbekas lah. Masa tu semua orang dah balik, tetapi AMM dengan AMT still ada sama-sama untuk tolong kemas dewan dan sebagainya. Dan memang setakat ni kalau bab dalam mesyuarat dan sebagainya, memang kita pun have fun dan sebagainya. Tak adalah macam tegas, apa marah-marah, tak. Semua AMM bagi kerjasama, dan kita orang pun harapkan korang dapat doakan untuk kita orang JPP Legasi ke-72 dalam satu jalan, satu nama, akan meraih kejayaan lah di akhir nanti. Terima kasih Fatin. Jadi saya faham yang AMT dia punya tahap pemikiran dia kena lebih tinggi daripada AMM kan. Jadi betul lah apa Fatin kata, dia adalah sebagai pemikir dan AMM sebagai penggerak. Jadi pemikir ni lebih suka daripada penggerak. Kalau gerak ni gerakkan ke job scope je. Pemikir ni kena berfikiran panjang. Berfikiran panjang sampai ke sana untuk tentukan sana. Untuk tentukan sama ada benda tu boleh proceed ataupun tidak berdasarkan dia punya kebaikan dia punya keburukan dia. So yang mana lebih berat, yang tu lah AMT kena tentukan. Okay, jadi kalau untuk Azim pula dah 3 tahun jadi YDP, mungkinlah ada perbezaan sikit untuk tahun. Dan saya nak tanya juga kan, tahun ni Kabinet Merah Emas, satu nama. Kedua, Legasi Keramat Siswa. Jadi saya nak tanya, macam mana Azim boleh terfikir nak letak nama-nama sedemikian? So first tadi pasal 123 kan. 123 hari JPP 72 ni, ini adalah 100 hari ketiga saya lah, yang daripada 69, 70 dan 72. And of course dinamika setiap legasi tu lain-lain. Untuk 72 ni, saya boleh gambarkan dia walaupun YDP yang sama,
Tapi saya rasa approach untuk ketiga-tiga legasi ni berbeza lah. Terutamanya 69 dengan 72 ni. Dia saya boleh gambarkan untuk kali ni dia tidak mudah. Sebab pasukan itu tetap pasukan yang berbeza, kita tetap kena kenal dengan orang baru. Cuma dia mungkinlah kot dalam keadaan bila kali ketiga ni kita dah tahu apa akan berlaku. Kita dah tahu kita nak buat apa. Kita dah tahu apa silap kita sebelum ni. Dan sepanjang saya rehat setahun sewaktu JP71 tu, saya banyak belajar banyak benda. Dan itulah menyebabkan 72 ni saya rasa dia laju sangat. Dia laju yang macam saya sendiri pun macam ush. Biasanya saya buat benda ni bulan 6, bulan 7. Tapi kenapa saya buat benda ni bulan 3? Macam lajunya. Contohnya? Contoh kan. Bayangkan, dalam tempoh 2 minggu pertama kita orang dilantik, kita dah siap settle benchmark ke semua MPP universiti di Kelantan. Dan dalam hari ni lantik, petang esok tu terus ke USM, next week tu terus UiTM, UMK, Pendapatan Rasa Perwakilan Tingkatan 6. Jadi itu yang saya rasa benda itu ialah satu rezeki sebab hasil daripada networking sebelum ni. Itu yang saya rasa laju juga. Dan lain juga saya rasa kali ni mungkin dari sudut bonding. Cuma saya tak boleh nafikan juga kita orang pun ada masa yang stres dan sebagainya. Betul. Cuma vibe fun tu tetap ada. Dan berkaitan dengan soalan tadi pasal Kabinet Merah Emas Legasi Keramat Siswa. Saya tahu mungkin Syirah pun boleh cerita dia punya first point of view dan sebagainya. Sebab untuk benda-benda ni dia agak tertarik nak tahu. dia agak kontroversi jugalah. Oh iya ke? First ialah Kabinet Merah Emas. Untuk decide nama ni waktu ni mungkin Fatin pun tahu. Kita orang bercerita di Blok P waktu tu. Mesyuarat AMT. Lama kita orang mesyuarat waktu tu. Pukul 3 sampai dekat maghrib. Lama juga. Jadi antara nama-nama yang ada pada waktu tu dia tak banyak nama. Sebabnya saya memang terbayang Kabinet Merah Emas. Cuma dia ada satu pilihan, sama ada Kabinet Merah Emas ataupun Kabinet Emas. Waktu je. Memang tu antara nama-nama dia. Jadi kabinet kenapa waktu tu Kabinet Merah Emas? Sebab okey, sekarang ni kan mungkin yang producer bayangkan logo lama IPG kita. Ada kejang tu kan? Ada kejang, kursi semua tu kan. Keluarkan kat sini. Mungkin boleh kan. Okay, editor tolong like logo tu dia membawa warna merah, kuning, merah emas macam tu. Dan bagi mungkinlah korang boleh tahu, korang boleh komen, tapi bagi saya logo tu sangat cantik. Betul. Dia macam Dia sangat evergreen. betul. Dia memang betul-betul ada satu nostalgia, dan bila kita tengok logo tu kita teringat dengan bangunan kampus kita, teringat suasana warna merah tu kan. Okey, itu yang pertama. So kita membayangkan itu. Lepas tu untuk saya yakinkan AMT ni, saya bagi satu lagi vibes, iaitu kalau untuk nak tahu di Indonesia pun ada style nama kabinet juga. Kalau sebelum ni era Jokowi, dia panggil Kabinet Indonesia Maju, tak silap saya. Dan kemudian untuk sekarang ni di bawah Presiden Prabowo, dia nama kabinet ni ialah Kabinet Merah Putih. Kat situ orang punya idea. Dia membawa inspirasi warna merah putih Indonesia. Jadi sebab tu tahun ni saya cakap saya nak buat warna. Sebab kalau ikut dulu JPP 70 nama dia Pasukan Kepimpinan Bintara. Kemudian kita ada Kabinet Kesatuan Siswa. So tahun ni saya kata kita ada warna yang cukup strong untuk dijadikan identiti. Kalau merah kuning nampak macam Selangor pula. Jadi merah emas tu membayangkan logo kita lah. Nampak gah. Jadi itu merah emas, di sebalik merah emas itu. Dan kemudian untuk saya tackle pula AMT, kita orang sebenarnya ada dream untuk mempersiapkan suit rasmi JPP 72. Mungkin editor boleh letak juga nanti kan. Iaitu satu orang lelaki pakai suit maroon, seluar maroon, tie warna emas. So itu kita orang punya, dan kita masih mengusahakan lagi lah untuk jadikan sebagai suit rasmi JPP 72. Jadi saya cakap kalau kita buat warna merah emas, kita boleh buat warna ni. Macam tu. Jadi dua carangan tu lah. Jadi
di antara kabinet merah emas dengan emas, so merah emas lah yang dipersetujui. Sampailah sekarang. Mungkin boleh letak gambar JPP juga. Legasi keramat siswa. Ini lagi kontroversi. Itu lagi. Yes. Ini waktu mula-mula nak bincang tu cakap, banyak cadangan masa tu. Dia macam gabungan sebenarnya, gabungan di antara ayat-ayat tu. Yang nak buat slogan ni memang penat. Dia ada regenerasi kesatuan siswa. Dia ada legasi kesatuan siswa. Dia ada keramat kesatuan keramat siswa tu dekat 10 cadangan. Tapi lepas tu saya pun tak fikir. Asalnya saya rasa cadangan yang nak dibawa ialah kesatuan keramat siswa. Lepas tu lepas diorang ni bincang-bincang, lepas tu AMT pun keluar, kita gabung lah legasi keramat siswa. Gabung daripada ayat pertama, kedua, ketiga. Dan keramat ni kan, mungkin saya tak tahu pemahaman audience macam mana, videographer punya pemahaman keramat ni macam mana, Lim macam mana. Keramat ni kalau search dia akan cakap satu benda mistik, Syirik. Syirik Ya gitu kan. Allah. Tapi tak. Keramat ni konteks yang kita ambil lah keramat ni daripada konteks karomah ni. Kemuliaan sesuatu benda. Rupanya. Yang nak cakap legasi kepimpinan siswa di IPGKKB ni adalah suatu benda yang karomah, yang mulia, yang wajib dipertahankan, yang wajib diperjuangkan, dan dari situlah jadinya legasi keramat siswa. Itulah yang menjadi. Saya terfikir, kenapa Aziz pilih keramat? Sebab Baju pun legasi keramat siswa. Sebab perkataan keramat ni jarang digunakan kan dalam sebelum ni. Biasanya orang akan pergi progresif, kesatuan semua. Tapi dia nampak catchy lah. Orang akan ingat. Kalau macam progresif tu macam terlalu common. Simple. So okay, kita faham cerita dia. Dan saya rasa semua orang pun tanya, bukan saya je. Tapi ada kalau nak tahu juga, kita orang pun pernah kena attack dengan orang-orang sekeliling lah. Terutama mungkin pensyarah ke apa semua yang diorang bukan membangkang, diorang betul-betul tanya. Apa maksud keramat? Kenapa awak kaitkan keramat? Ni keramat apa ni? Tumbuhan keramat ke apa? Dan saya sampai saya berdebar sebab pelancaran nama ataupun slogan JPP ni dibuat masa hari Watikah. YDP akan umumkan. Sehari sebelum Watikah tu, saya call bonda pengarah. Doktor, ni kami nak buat slogan. Kami nak buat nama legasi keramat siswa. Saya macam dah bersedia waktu tu. Macam kalau bonda cakap, tak boleh, awak tukar sekarang. Tapi surprisingly, bonda pengarah kita ni Kita jangan lupa bonda pengarah kita dia cakap, tak apa, kalau awak ada justifikasi awak terangkan je nanti, InsyaAllah. Kalau justifikasi tu okey, tak ada masalah pun. Tu yang saya rasa macam lepas saya pun okey lah. Jadi sebab tu bila kita terangkan apa semua, dan Alhamdulillah tak ada masalah. Itulah faham. Justifikasi yang menarik bagi saya. Dan saya pun faham dah. Saya rasa semua orang pun faham. Okay, cukup menarik. Okay, next kita nak pergi soalan seterusnya lah. Sebab kita pun dah kering-kering tekak ni. Okay, jadi kalau dah ada pengalaman bermakna lah, sepanjang YDP, sepanjang JNYDP 2, of course macam yang Azim kata lah, akan ada rasa baik-baik stres, yang rasa macam macam nak keluar je, contoh lah. Okay, jadi apa sebenarnya cabaran-cabaran lah ataupun keadaan isu-isu yang berlaku sepanjang memegang 123 hari kepimpinan Kabinet Merah Emas ni? Saya rasa Atin dulu. Okay, siapa nak jawab dulu? Memulakan, saya rasa Cabaran sikit lah. Cabaran sikit Kalau cakap sikit tapi sebenarnya banyak cabaran dia. Tapi sebab kita dah try masa first zaman 71 tu, dan kita boleh balancekan masa zaman 72. Di antara cabaran yang pernah saya hadapi adalah masa dari segi assignment sendiri lah. Contohnya, kalau kita dah terlalu pack dengan kerja GPP, selalunya kita takkan bagi masa dekat assignment. Tapi dekat situlah kita kena belajar untuk cari masa. Okay, contohnya daripada pukul 2 sampai pukul 3 fokus JPP. 3 sampai 6 kita fokus kepada kita punya assignment dan sebagainya. Dan juga di antara rintangan yang saya rasa ramai jugalah JPP dekat luar sana yang menghadapi masalah yang sama, iaitu dari segi kurangnya kawan. Bila kita start masuk JPP, yang saya dapat first time lah,
jumpa perkara ni masa zaman 71, bila start je kita dengan kerja kepimpinan ni, mesti kita tak akan berkawan dengan ramai orang. Sebab mesti kita akan bersama dengan keluarga-keluarga JPP sendiri. Sebabnya kita pun selalu pergi meeting, selalu pergi terlibat dengan program dan sebagainya. Sampai kan kita sendiri nak pergi kita nak pergi berkelah ke nak pergi hiking dengan kawan-kawan classmate pun tak sempat. Dan itu merupakan salah satu ujian lah sebagai kita menjadi seorang pemimpin. Sebab itulah seorang pemimpin tu kita kena pandai bab-bab pergaulan, bab-bab orang cakap dari segi arrange masa dan sebagainya. Dan juga di antara cabarannya adalah yang paling saya terima setakat ni adalah kecaman lah. Tapi kecaman tu benda yang biasa je. Tapi macam mana kita nak menguruskan emosi kita, menguruskan kecaman yang dilontarkan kepada kita adalah kita berbuat baik kepada seseorang tu. Dan Allah sendiri pesan kita berbuat baiklah kepada orang tu walaupun dia berbuat jahat kepada kita. Sebab kita sebagai pemimpin pun kita kena tunjuk contoh yang baik. Dan mungkin YDP kita pun memang selalu jadi ustaz, pak penceramah ni memang bagus lah. Memang selalu lah. Option apa ni? Tessa. Suka. Dan kalau nak cakap bab dari segi cabaran lagi sebagai menjadi seorang JPP ni, macam lah arrange masa dan sebagainya. Tapi bagi saya dengan cabaran-cabaran tu secara tak langsung membantu diri saya sendiri. Contohnya kita tak pernah belajar buat kertas kerja, kita jadi pandai, tiba-tiba jadi pandai buat kertas kerja. At the same time kita pandai arrange masa, kita pandai menilai kawan-kawan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dan juga at the same time kita boleh kenal diri kita sendiri. Kita ni kuat bahagian mana, kita ni bagus bahagian mana. Dan juga bila jadi JPP ni saya boleh kenal dengan ramai pensyarah. Sebelum saya jadi JPP, saya tak kenal pun pensyarah, saya tak kenal pun Azim dan sebagainya. Kita orang pun tak pernah kerja sekali. Ni first time lah kita orang kerja sekali dan sebagainya. Saya rasa itulah di antara sedikit sebanyak cabarannya. Okay. Jadi betul lah apa yang dikatakan oleh Fatin. Sebenarnya JPP ni adalah sebuah platform yang cukup saya rasa bagi peluang kepada siswa dan siswi guru kita untuk mempamerkan atau menonjolkan bakat-bakat yang boleh kita bantu siswa dan siswi guru sendiri. Jadi macam yang saya perasan yang tahun ni Azim banyak tekankan ke arah pendidikan guru. Sama seperti kepimpinan JPP sendiri. Kita nak lahirkan sebuah organisasi, sebuah guru yang kompeten yang boleh orang kata campak lah pergi mana pun boleh hidup. Pergilah Gua Musang ke kapal-kapal rasmi ke, boleh untuk hidupkan tempat tu jadi sebuah negara tempat yang maju. Jadi macam tu jugalah seorang pemimpin. Even saya sendiri pun ada pengalaman jadi JPP. So saya tahu macam mana susahnya untuk kita nak bahagikan masa assignment, antara akademik, meeting yang penuh dan emotional. So semua tu sangatlah, antara kita nak bezakan JPP dengan siswa biasa adalah melalui perkara-perkara tersebut, emotional support, akademik dan sebagainya. So orang yang jadi JPP ni adalah orang-orang yang pemimpin utama barisan hadapan yang cukup hebat lah bagi saya. Syirah pun stres lah masa jadi JPP. Sampai dia zaman dia. Cakap belakang. Sebab saya rasa emosi tu macam sampan. Okay, kalau Azim pula mungkin ada cabaran. Oh, cabaran dia. Sebelum kecabaran, nanti editor tolong cut Saya rasa Fahmi sepatutnya masuk dan record. Tapi sebab phone saya dengan Fahmi, tapi saya rasa dia tak datang. Ke mana Fahmi pergi? Alamak. Okay. Berbalik kepada soalan Syirahi tadi, iaitu cabaran. Okey, cabaran untuk JPP 72 ni, cabaran kepada saya as pemimpin ataupun untuk menguruskan tu insya-Allah okey sebab kita dah biasa. Tetapi saya tak tahulah Syirah and semua and Lim kan perasan ke tak, iaitu Hakim kan perasan ke tak yang mungkin dia punya penjenamaan kabinet kali ni agak sedikit berbeza. Kita tak dia punya design poster ke apa semua, fokus saya kali ni saya tak nak nampak benda tu terlalu epic, terlalu formal. JPP ni kelihatan seperti kerajaan. Sebab first kita cakap kita bukan kerajaan, kita ialah organisasi siswa. Tapi dalam masa yang sama kita tak naklah cara dia tu terlalu informal yang akan menyebabkan
nampak kurangnya credibility dan sebagainya. So kita nak cari keseimbangan antara tu. So design ataupun cara yang kita pilih, kita nak sesuai dengan Gen Z punya style. Dan kita juga sangat menekankan bahawa kalau kita betul nak ajak student ni untuk join bidang kepimpinan ni, kita sendiri yang kena dekat dengan mereka. Dekat bukan sahaja turun berborak, tapi dari segi pembawaan program-program kita. Okey, daripada program yang kita buat contoh, bengkel pemerkasaan siswa guru. Wah, kan? Itu kan nampak macam terlalu nampak formal. Betul. Kan? Berbanding dengan contoh kita letak let's polish your talent ke apa ke. Yang tu nampak lebih relax dan sebagainya. Dan konsep-konsep itulah, dan dari segi pendekatan poster. Dan contoh macam 1, 2, 3 hari memimpin ni juga. Macam logo ni kan. Itu pun kita nak looks dia kelihatan sebenarnya. Kalau kita stress dekat Pinterest tu, kita cari youth fast punya design punya style yang lebih relax. Itulah target kita pada tahun ni. Jadi dengan pendekatan baru tu, saya rasa cabaran bagi saya untuk mengubah budaya kerja JPP dan mengubah pemahaman orang. Dan saya mengharapkanlah supaya pendekatan-pendekatan ini dapat meningkatkan minat siswa terhadap JPP, dan kita nak mengurangkan gap tu lah. Kita tak nak gap antara kita dan student itu sampai orang rasa JPP ni terlalu epic apa semua. Dan kalau Syirahi perasan juga, waktu perarakan masuk JPP tu, biasa akan lagu yang sangat-sangatlah Macam epic. Macam aura epic. Tapi saya nak cakap sikit lah. Azim memang terkenal dengan epic. Dari dulu sampai saya kenal dia JPP 70, Zina epic je. Jadi saya perasan lah tahun ni dia ke arah Gen Z sikit. Lain sikit Macam masuk pun lagu-lagu lebih lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Hindia, Fins. Lebih macam ceria. Saya malah nyanyi habis aku. Tak ada habis podcast ni. 5 ke. Ni mungkin 5. So macam tu lah cabaran-cabaran dia yang saya rasa sukar juga untuk adjust benda ni. Dan yang menariknya JPP kali ni, first time saya rasa saya dapat kabinet yang komposisi dia betul-betul macam seimbang. 14 lelaki, 13 perempuan. Dan setiap batch tu tak ada batch yang mendominasi. Semua lebih kurang 5-6 orang setiap batch. Saya rasa itu satu benda yang menarik. Dia jadi satu, dia tak rancang. Tapi keputusan anda lah. Pandai juga anda semua mengundi macam tu. So itulah dia ada kombinasi antara senior, junior, saling ajar, saling memerlukan. Macam tu. Betul. Okay. Jadi saya banyak perasan yang Azim dia selalu buat video promotion. Okay. 0.5 Okay. 0.5 Okay. sangat-sangat Gen Z. Okay. Jadi tu ke antara cara-cara Azim mendekati siswa sebenarnya. Saya sebenarnya tak reti lah. Mungkin kadang-kadang tu dapat belok sikit ataupun tinggi sikit ke tu saya. Sejujurnya memang. Kalau dulu Azim macam ni lah, tangan alpha. Dulu saya. Sekarang tak ada dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah jawab pada kau. Sekarang dah lebih. Hai, Assalamualaikum. Dia ke arah vlog Dia ke arah yang lebih dekat. Sebab leadership ni, kita nak orang dekat dengan kita. Tapi kadang-kadang kita punya Instagram, kita punya live tu nampak stressful. Kalau tanya dekat sini, kalau tanya Lim, macam mana kan you nak dekat dengan pimpinan, tapi you ambil satu seorang tokoh ni, lepas tu you tengok live dia tu meeting, stress. Lepas tu tunjuk gambar tengah bermesyuarat, ada yang tertidur sampai nak cakap penatnya. Okay, kalau Syirah sendiri kan, apa persepsi Syirah? Kalau saya lah, saya rasa sebagai orang awam lah, saya rasa macam diorang ni asyik kerja je, tak berhenti ke? Macam tak ada live je macam tu. Kalau saya rasa macam tu lah. So kita akan macam menjauh lah kan. Tak nak lah, macam tak ada live je kan. Tak payahlah JPP kan tu lah. Sebenarnya macam Syirah, Fatih ni, kita semua tahu kan, yang realitinya dia tak ada dah sampai macam tu. Dia still manageable, dia still balance. Dan itulah sebenarnya tugas kita untuk menunjukkan yang dalam kepimpinan sempat juga kita bercuti, ada hari kita makan, ada hari kita lepak dengan kawan, main bowling, ada hari boleh tenang-tenang je. Dan walaupun contoh kan, dalam keadaan meeting ni, tapi dalam keadaan yang gembira, tengah prepare pentas, tengah buat gimmick, tapi still dalam keadaan happy. Kita nak cakap yang dunia kepimpinan tidaklah seperit yang disangka. Dia sebenarnya fun sahaja. Atas kita macam mana nak balance. Macam kalau saya dengan kawan-kawan saya pun
hari untuk jalan-jalan tu still ada. Hmm. Tapi kita rancang lah ikut jadual. Maksudnya kita dah plan. Hari ni boleh. Saya akan push kerja saya 2-3 hari ni untuk pastikan ada hari yang saya boleh keluar. Macam tu lah. Betul. Jadi betul lah apa yang Azim cakap tu. Macam tu juga cikgu kan Azim. Kita planning tu paling penting. Which is hari ni aku kena siapkan kerja ni. Esok boleh buat benda lain pula. Sebab tu lah penting untuk kita dapatkan pengalaman yang tak dapat di mana-mana. Selain daripada jadi GPP ke, even you jadi organisasi kelab sendiri ke, benda kecil-kecil pun sebenarnya kita boleh belajar. Jadi untunglah sebenarnya Fatin boleh dapat YDP seperti Azim. Sebab Azim dia banyak sangat pengalaman. Azim sebenarnya cakap kalau follow IG Azim, kat mana-mana tak dia pergi, semua tempat dia pergi. So saya tak tahulah macam mana dia manage masa dia. So management masa, time management Azim sangat-sangatlah gempak. So at the same time Fatin pun cuba mengikori Azim ya. Sangat-sangat tapi still boleh maintain energy. Itulah yang kita nak sebenarnya. Okay, seterusnya. Sepanjang 123 hari JPP ni dah pergi macam-macam tempat, dah benchmark macam-macam kawasan seperti USM dan sebagainya. Jadi of course ada pencapaian yang mungkin Azim dah capai lah sepanjang 123 hari JPP yang Azim letak target awal-awal. Jadi saya nak tahu Syira nak tahulah apa pencapaian tersebut yang JPP telah capai setakat ini. Okay. Kami rangkumkan sebenarnya ni nak dikatakan nak memudahkan. Kita rangkumkan pencapaian 123 hari ini kepada 4 komponen untuk mudah. Yang pertama, tema dia 123 hari memimpin. Jadi yang pertama, kita dah memimpin keterjaminan siswa. Yang saya maksudkan ni, kita nak hidup siswa kita terjamin. Macam Syirah kan. Syirah mesti nak macam Lim kan. Mesti nak hidup kita ni terjamin. Betul. Maksudnya terjamin dari segi apa? Makan, minum, tempat tinggal, kita dapat kuliah dengan selesa. Betul. Kami tak mampu nak menjamin keseluruhan. Cuma kita nak memimpin ke arah inisiatif untuk keterjaminan siswa tu. Alhamdulillah kali ni biru-biru banyak sangat buat inisiatif. Air balang percuma, nasi bajet siswa, makanan percuma yang banyak sangat. Kemudian hari tu study pun kita banyak bagi inisiatif pada student, alat tulis apa semua dan sebagainya, inisiatif pencarian rumah sewa apa semua. Jadi itu antaranya yang saya rasa dalam tempoh 123 hari itu satu benda yang membanggakan. Dan sekarang kita ada juga buat satu dasar yang mana apa-apa inisiatif ni kita ada time range yang kita akan tumpukan. Contoh, kalau student, bila waktu yang Syirah rasa yang kita akan sesak betul lah, terdesak? Of course time hujung bulan. Yes. Hujung bulan tak ada allowance, dah bayar sewa bulan rumah. Dia biasa waktu yang kita student ni akan betul-betul macam sempit. Rasanya itu start 20 hari bulan sampai lah allowance masuk. Betul. Allowance mungkin range dia dalam 5 ke 10 hari bulan. Atau kalau awal lagi tu rezeki. Dia range tu lah. So saya rasa dalam seminggu 2 minggu tu sangat-sangatlah perik. Macam sekarang lah 28 tu. Betul. Ini sangat perik. Dia sangatlah rasa macam perik sebab allowance tu dah nak habis, nak bayar rumah sewa dan sebagainya. Jadi kita JPP, kita banyak tumpukan inisiatif pada waktu-waktu begini. Waktu-waktu begini adalah waktu untuk JPP memberi kepada student. Okay. Kemudian yang kedua, memimpin pengupayaan potensi. Student kita ni banyak potensi, tapi macam mana kita nak mengupayakan potensi-potensi. Betul. Sebab tu datang dengan macam-macam inisiatif. Kita ada program-program sukan, program kebudayaan dan sebagainya untuk bakat-bakat baru. Dan kita pun yang terbaru sebenarnya kita dah ada tim di Barat FEG yang kita dah tubuhkan. Yang baru-baru ni ada buat persembahan dan dalam proses banyak lagi lah benda-benda yang kita akan buat. Yang ketiga, memimpin kita katakan transformasi organisasi. Ini termasuk dengan sistem kita buat yang mungkin saya rasa ni first time jugalah saya buat. Iaitu selain daripada website JPP tadi, sistem pengurusan dalam JPP pun sebenarnya banyak berubah. Dari segi pengurusan file, pengurusan yang mana JPP sekarang semua arahan dan info-info meeting semua direct je dalam phone melalui Google Calendar apa semua dan sebagainya. Lepas tu juga bilik JPP sendiri yang saya rasa ini kredit kepada pejabat bendahari kami. Yes. Ya, Alhamdulillah kita cubalah buat setakat yang boleh. Mungkin Syirah sebagai orang yang saya nampak banyak design,
rumah dan sebagainya ke, mungkin boleh memberikan komentar. Bilik JPP tu Cantik. Tapi saya tengok dalam gambar je dalam lah. gambar Masuk. nanti boleh melawat lah. Mungkin Azim menjemput. Nanti boleh lepas ni kita cuba. Yang tu kita cubalah. Itu sebenarnya saya dah simpan lama hajat tu. Tapi kali ni baru boleh berpeluang untuk buat. Dan yang akhir sekali, memimpin yang menarik ni itu memimpin masa depan. Kita target supaya setiap kepimpinan kita ni fikirkan sentiasa generasi akan datang. So banyak inisiatif yang kita buat, jaringan-jaringan yang kita buat, AKM, ICU. ICU ni Jabatan Pembangunan Persekutuan. Dan juga yang terbaru nanti kita akan ke Jabatan Perpaduan, Jabatan Kesenian Kebudayaan dengan Jabatan Perdagangan dan Kawasan Hidup. Ini semua adalah untuk kita nak bawa legasi-legasi berpanjangan kepada student dan inisiatif-inisiatif ini yang kekal. Itulah yang saya boleh rumuskan tentang pencapaian. Yang mungkin secara lebih detailnya ataupun yang sebab saya banyak borak kerja ni. Mungkin daripada Atin mungkin dia boleh terangkan pencapaian dalam pasukan. Azim memang mungkin yang lebih fun tu Fatin lah kot. Okay. Saya rasa macam podcast ni sesi bersama YDP. And YDP tak payah. Okay, kalau pencapaian dari segi, kalau saya lah sebab saya berfokuskan pada dalaman induksi JPP tu sendiri. Kalau pencapaian yang saya dapat adalah sebuah kekeluargaan tu sendiri dalam JPP. Sebab saya rasa saya tak pernah lagi jumpa yang keluarga yang huha-huha, sedangkan YDP sendiri yang gila-gila masak air. Kalau kenal dia tahu lah sebenarnya. Fatin. Macam style abah-abah sikit. Bagus. Terus. Dia suka jual minyak wangi dan sebagainya. Tapi dalam JPP tu sendiri saya rasa memang sangat bagus lah dari segi kekeluargaan. Contohnya ada yang sebagai mood booster ni, kita kadang-kadang kita masuk meeting kan stres kan. Ada setengah mood booster yang macam contohnya idea ke basuh, Fahmi sendiri yang gila-gila bila masuk meeting dan sebagainya. Tu saya rasa macam benda yang bagus lah dalam sebuah organisasi. Tak semestinya kita kena menjadi serius dalam meeting tu sendiri. So di antara pencapaian-pencapaian lainnya adalah saya dapat tengok JPP yang baru tu sendiri, diorang sendiri yang belajar sesuatu tu macam dah cepat je pergerakan untuk belajar. Contoh dari kertas kerja, sebelum buat bengkel pun diorang dah belajar sendiri dan buat sendiri. Saya rasa memang adalah salah satu pencapaian yang bagus lah untuk JPP yang baru je masuk. Dan diorang pun memang banyak bertanya lah dari segi dalaman, contohnya dari segi dalaman kampus. Sebagai contohnya siswa dan siswi guru sendiri pun dah start berani untuk buat program dan sebagainya. Kita pun ada dasar rejuvenasi dan juga markas kan baru ni. So saya rasa memang perkara yang sangat bagus untuk dilaksanakan tahun ni. Sebab kita pun tahu even Syirah sendiri pun KPI, ada KPI. Dan kita tengok banyak pelajar siswa dan siswi guru ni ada potensi. Tapi macam mana kita nak mengupayakan balik macam Azim cakap tadi kan. So memang kita pun nak tinggalkan legasi kita pada legasi 70 ni, kita nak tinggalkan sesuatu yang berimpak dan untuk berterusan yang akan disambung kepada legasi next. Tak semestinya dia JPP dia tak boleh buat program. Tak semestinya dia kena jadi YDP dia tak boleh buat program. Semestinya dia boleh memimpin ke arah kelab dan persatuan, dia boleh buat program dan sebagainya. So memang kita dasar kita tahun ni memang kita nak mengupayakan siswa dan siswi guru tu sendiri. Okey, terima kasih Fatin. Baik, jadi saya nampak JPP 72 ni banyak berfokuskan tentang sustainable. Betul Fatin dengan Nazim. Okay, sustainable ni maksudnya sesuatu yang boleh orang kata peninggalan lah, yang berterusan kepada legasi-legasi seterusnya dengan adanya pendigitalan, adanya protap tu, lepas tu ada berbagai-bagai lagi program atau inisiatif yang ada. Bilik JPP sendiri dah berubah wajah, which is dah lama dah bilik JPP macam tu kan. Tapi 72 yang membuat perubahan terhadap bilik tu, maka saya bagi satu kredit lah kepada 72 atas perubahan yang cukup-cukup berimpak ni. Okey, seterusnya tadi Fatin ada kata kalau Fahmi dengan siapa yang Nas ke tadi jadi mood booster kalau setiap kali meeting. Jadi saya nak tahu producer suruh tanya JPP yang paling aktif lah siapa? JPP paling aktif. Saya serahkan kepada ni bagi pada saya rasa kalau JPP tengok ni habis saya kalau producer suruh tanya. Producer tanya. Okay, kalau nak cakap pasal JPP yang paling aktif, saya rasa tak layak untuk saya cakapkan. Tetapi dengan mata saya dapat tengok depan mata saya sendiri, saya rasa semua JPP memang buat kerja yang sangat bagus. Selamat memang ni. Sekali semua. Siapa yang salah?
Tapi saya rasa YDP mesti tahu punya lah. Biro apa yang paling aktif. Tapi bagi saya sendiri memang dia orang dah buat. Aktif sebenarnya aktif huha-huha ke aktif bekerja? Wah, dia bekerja. Macam mana? Bekerja. Nak huha ke bekerja? Wah, macam biasalah. Fahmi memang dia memang kerja gila dia selalu. Dan ideal ke bahasa lah. Tapi saya rasa memang bagus lah. Dia orang ada dalam JPP sendiri sebagai mood booster yang orang tak expect lah sebenarnya. Ingat ke pendiam mula-mula, pemalu lah sekali. Memang gila sungguh. Tapi kalau macam bab bahagian siapa yang paling aktif, siapa yang paling bagus dalam kerja JPP tu, saya tak boleh nak bandingkan siapa-siapa. Sebab semua biro dah bagi usaha yang terbaik dalam diri mereka dan biro masing-masing. Sebabnya kita bergerak satu jalan, bergerak satu rumah, bergerak satu nama. So saya menganggap semua biro-biro tu semua aktif sebab kita tahu kepenatan di sebalik takbir, ada yang bekerja di sebalik takbir, ada yang bekerja di hadapan takbir. So kita sebagai AMT pun kita kena berterima kasih kepada mereka sebab kita tak tahu apa usaha di sebalik dia orang, apa cerita, kisah dan sebagainya. Dan saya rasa itu kot jawapan saya. Tak ada jawapan umum untuk biro mana yang aktif. Saya rasa semua sama je. Okay. Ni jawapan selamat memang dari hati. Selamat. Dari Hati, okay. Dari hati Selamat. yang selamat. dari hati yang sama. So Fahmi antara yang mood booster, paling kelakar, paling aktif, huha-huha producer nak tadi. Okay, kalau Azim pula, Azim lah rasa. Okay. Ke jawapan selamat juga? Saya rasa semua telah beri yang terbaik. Semua telah menunjukkan komitmen Okay. yang Komitmen. terbaik. Okay. YDP berpuas hati. Saya berpuas hati. YDP berpuas hati. Bagus. Bagus. Saya Selamat. itu dah menunjukkan JPP ni semuanya bagus. Bagus. So YDP bagi pujian. Jawapan selamat. Okay. Okay, apa soalan dia tadi? Ha? Soalan dia siapa yang paling aktif? Dia okay. Fun fact lah. Saya tak buat jawapan selamat. Fun fact lah sikit. Waktu JPP ni pergi ke camp Zon Timur, apa respon daripada kampus lain? Gila KB. Gila. Dia cakap apa? Sampai kan ada episode yang cakap kita orang KB datang lambat. Nah. Cakap masa tu suasana masuk tu dia Tegang. waktu senyap lah. Tegang. KB masuk. Tak baik. Kau skala. Duduk tu tiba-tiba tim KB ni ambil phone apa tu angkat video. Oh, ramai-ramai. Kampus lain semua tengok. Lepas tu Kenapa Lepas tu last lah ada daripada KB dia cakap, ish, kalau KB tak ada kat camp ni, sunyi camp ni. Oh, dia betul. So dia- Dan tak boleh cerita detail lah apa kegilaan dan keaktifan tu. Memang gila. So saya boleh cakap itulah tahap keaktifannya. Setiap individu tu memang gila-gila. Yang sampaikan saya boleh cakap yang kita kena sentiasa nasihat supaya aktif dan gila-gila ni seiring dengan gerak kerja. Betul. Betul-betul seiring dengan kerja. Jadi untuk menamakan secara individu tu saya tak boleh nak namakan. So, jawapan Jawapan selamat. selamat. Jawapan selamat. Saya tak boleh nak letak nama Okay, sebab dia cakap semua macam memang Kita cari YGP anda. macam tu lah. Okay, betul lah kata Azim. Ada masa kita gila-gila, ada masa kita kerja, ada masa kita stres sama-sama. Semua buat sama-sama. Jadi tak ada seorang pun yang rasa macam terpinggir ke apa, betul tak? Okay, tak apalah. Kita simpan lah. Tak apa, kita bagi peluang lah kat Okay. YDP dengan YDP. Tak nak bagi tahu siapa. Okay, jadi JPP kan umpama keluarga lah. Keluarga. Jadi ikut YDP atau Fatin lagi, siapa yang betul-betul paling kelakar pula? Kelakar. Kelakar. Saya Rasa bagi kelakar Fatin untuk juga. rasa untuk dia. Saya Fahmi lah. Fahmi. Macam tak kelakar je tengok Fahmi, betul ke Fahmi kelakar? Kelakar. Kelakar je rasa tu. Kelakarnya. Saya rasa okay, ni jawapan jujur lah pada hati saya. Tapi saya tak tahulah orang tu anggap macam mana. Saya takut dia benci saya sebenarnya. Kalau bagi saya yang kelakar sekali, sebab dia macam vibe. Sebab dia macam vibe orang tua. So saya suka macam, oh kelakar juga, tak expect lah. Kak Azim ni jenis profesional, jenis yang aura. Bila kita tengok dalam IG dia selalunya, saya pernah tengok zaman 70 aura, lagu aura. Bukan main jantan ni. Bukan main lelaki ni. Tapi sorry lelaki ni. Cerita Lim. Bukan main lelaki ni. Tapi sebenarnya dia sangatlah bagus. Memang YDP yang Fatin. Memang YDP yang sangat bagus. Dan sekarang ni saya macam agak pelik lah. Masa saya masuk 72 ni macam
lainnya konsep dia, tak sama dengan zaman 70. Memang dulu selalunya kita nak puji ke perfectionist. memang betul? Memang betul, memang Memang betul, betul. memang betul. Sebab No comment. No comment. Slot lain. sebab lain. Ting. Jadi YDP rasa YDP kelakar ke? Saya tak rasa saya kelakar. Tak rasa kan? Saya tak rasa. Oh. Mungkin lah saya Tapi kelakar Azim sampai suka nak sibukkan anak-anak buah, ada rasa. tak, saya hanya menjadi diri saya sendiri. Menjadi diri. Okay, faham. Cuma ada masa kita Profesional. ada masa kita huha-huha kan. Macam kalau Malaysia Rahim mungkin saya garang ke ataupun sebenarnya saya pun sama je sebenarnya. Sama je sebenarnya. Tapi kalau dalam JBP ni nak sebut kelakar ni, Susah. saya rasa ada orang yang kelakar. Siapa ya? Orang ni dia Saya teka. underrated sikit. Aidil. Tak, itu overrated. Itu overrated. Underrated. Adalah ciri-ciri dia. Syirah teka. Underrated. Underrated. Kak Ya? Siapa Fatih underrated? Orang tu bukan. Kartun. Dia orang ni dia underrated je. Siapa Dia underrated? lucu. Roy. Bukan. Okay. Underrated. Siapa Yang segan-segan. Ha. Kristina. Tidak. Dia tak tahu. Bagilah clue lagi, tak cukup lah biru apa ke. Tahu lucu. Dia underrated. Ha? Kan. Dia ialah Nantikan. Arif Zahidi. Oh. Okay. Arif buat lawak dan dia sangatlah menceriakan dan orang tahu betapa Arif ni sangatlah perform dalam kerja kan. Yes. Maksudnya bila dia buat kerja tu dia akan fokus dan dia akan dia ada idea-idea dia juga sebenarnya yang sangatlah ni. Tapi dia ada kelucuan-kelucuan dia lah. Antaranya itu dia buat buku program. Tapi dia memang tanpa berniat buat lucu. Orang lain macam saja nak dia ke punchline. Yang betul saya tanyalah. Dia tanya saya, abang, okey dah ke buku program ni? Saya cakap, okey dah. Lepas tu, dia bertanya lagi, abang, okey ke? Dalam minit sama ni, okey. Lepas tu dia tanya lagi, bang, okey ke? Saya pun, okey. Abang tak okey? Pasti buku program ni okey. Lepas tu saya pun, siapa YDP ni? Okey lah. Lepas tu waktu tu suasana yang sangat-sangat lah hero. Dia macam Dia still macam okay. Dan banyaklah momen-momen lain yang kalau tanya JP akan teringat dengan kelucuan dia yang effortless. Yeah. Macam orang lain betul. ramai yang lucu. Macam Atin sebut tadi nama-nama ni lucu. Tapi dia orang lucu yang Dengan dia orang berniat. Ini Dia memang memang effortless. lucu Tak buat apa pun lucu. yang kita menghiburkan hati kita terhibur, rasa tersenyum. Ya, masa kita JPP malam tu tengah sesi curhat kan. Tiba-tiba bila sampai part dia, orang tu hingu, tu air mata. Tapi bila sampai part dia macam tersuka. Dia macam effortless lah. Yang lucu semula Sampai jadi. dia gerak kerja dia okey dan dia juga menghiburkan. Okay, faham. Okay, jadi cakap pasal tadi ada satu malam tu, saya perasan yang JPP bagi kita JPP kan. Ya, Yeah. Jadi saya nak tahu sikit lah, kita JPP ni apa dia sebenarnya? Fatin? Fatin lah beritahu pula. Fatin. Okay, sebenarnya untuk kita JPP, kita dah buat kita JPP siri 1, siri 2 dan siri 3. Dan ketiga-tiga siri ni adalah siri yang berbeza. Dan tapi bagi saya yang yang betul-betul bermakna adalah kita JPP siri 3. Sebab memang kita JPP siri 3 ni adalah kita refleksi balik 123 hari. Dan juga kita Sebab saya tengok buat kat tempat lain kan? buat dekat tempat lain. Kat mana Dan tu? kita buat dekat Bacok kan? Dekat Besut. Besut. Kita buat kat Besut. Dan kita pun nak ambil aura yang lain. Selama ni kita JPP siri 1 dan 2 kita buat dekat kampus. Tapi kita nak bawa JPP kita sendiri ni pergi dekat Besut. Dan paling utamanya adalah kita nak baiki balik dalaman kita. Sebabnya kita nak bergerak ni. Banyak hari lagi kita nak bergerak. So kita kena 1, baiki 2, 3 mula. 1, 2, 3 mula. blackout. So kita JPP siri 3 ni ibarat macam kita reset balik apa penambahbaikan yang kita boleh buat, apa yang kita boleh baiki lagi. Dan kita JPP siri 3 ni adalah kita nak bina balik hubungan
buat baik, bina balik hubungan dan organisasi kita sendirilah. So kita JPP Seri 3 ni memang main emosi lah, kata main emosi memang sampai 4:30 pagi baru kita balik sebenarnya. Apa bos buat ni? Bos. Sirah. Kalau JPP 70 dulu kalau Sirah ingat. Di tempat yang sama. Tempat sama. Di camp damai tu. Dulu saya tak expect pun. Saya expect macam kalau ikut dulu pukul 2 pagi dah selesai. Kan? Betul. Lepas Saya terkejut juga kenapa sampai pukul 4 pagi. Kita orang 2 pagi dah selesai tu. ni sampai 4:30 pagi. Buat apa sebenarnya? Gila. Tak ada Gila. dia malam untuk semua bercerita, experience semua dan sebagainya macam tu lah. Dan kita daripada petang tu aktiviti bonding dan kemudian esok pun esok tu kita bertukar ke hotel lain. Kita ada sesi untuk refleksi kepimpinan, untuk rancang next step semua dan sebagainya. Kami pun as a leader, kami pun ada banyak kekurangan dan kita pun manusia yang tak lari dari perasaan, salah sangka dan sebagainya. Tapi communication is the key. Yang mana kita kena terus terang, boleh je untuk kita abaikan benda tu. Tapi saya fikir juga yang ini bukan kerja. Ini kita sama-sama berkhidmat dan sama-sama dalam organisasi. Dia bukannya semua dibayar gaji yang macam kalau malas buat je asalkan dapat gaji. Tak. Sekarang semua tak dapat gaji. So the way is untuk kita enjoy dengan kerja ni ialah mestilah kena ada relay dan suasana yang bagus. Itulah yang kita cuba bentuk. Betul. Itulah Okay. Alkisahnya. Kisahnya. Saya tertarik sebab sampai tidur 4 pagi hari tu saya tengok status. Dan kali ni buat kat hotel pula. Hari tu 70 pagi tak buat kat hotel. Tak. Jadi beruntung 72. Beruntung Fatin Okay, tak apa. Okay, next kita nak tahu pula lah. Lepas daripada dah refleksi, dah pergi berbagai-bagai meeting, benchmark dan sebagainya, untuk selepas 123 hari JPP ni, apa pula matlamat ataupun orang kata perancangan lah JPP selepas daripada ini? Mungkin Fatin lah, Fatin. Saya rasa Okay. Azila. Selepas 123 hari ni 1, 2, 3 mula. Selepas 123 hari ni kita akan perkemaskan balik masukan. Dan fokus kita pula selepas ini untuk memastikan setiap yang saya sebut tadi, memimpin, keterjaminan apa semua tu terus diperkasakan. Dan stay tune juga bulan 7 ni kita pun ada banyak program-program kita. Antaranya yang terkini dalam seminggu lagi kita akan ke perkampungan untuk program bersama komuniti. Ini pun hasil kolaborasi kita dengan ICU, Jabatan Persatuan. Lepas tu kita akan ada persidangan Dewan Siswa Guru yang mungkin nanti saya rasa producer tolong buat episod lain. dan kemudiannya kita juga akan melancarkan dokumen rancangan induk transformasi kepimpinan siswa Rintis 2026-2030 yang belum dilancarkan lagi, dia punya dokumen secara rasmi. Kita akan lancarkan nanti. Dan banyak sebenarnya program-program kita lepas ni yang nak menjurus kepada pengupayaan potensi siswa. Dan fokusnya untuk khususnya sekarang ni saya pendek kan, semester depan ialah pemberkasaan kelab persatuan. Memang kita nak kebanyakan program supaya kelab persatuan yang handle. Bukannya kami JPP nak melepas tangan dan sebagainya, tapi bila saya cakap mengupayakan, kadang-kadang upaya ni kita yang kena memberi kuasa pada mereka, memberi autoriti untuk mereka bergerak. Sebab kalau kita handle sendiri, sampai bila-bila. tapi sampai bila-bila nak bergantung nak macam tu. Kita nak supaya kelab kita mandiri, yang mana JPP akan sentiasa membantu sebagai nukleus utama yang menghimpunkan. Jadi supaya, kalau contoh sebelum ni student kita ada peluang untuk jadi JPP 27 orang je lah. Tapi kita ada banyak kelab, ada dalam 20 kelab. Contoh satu kelab tu ahli majlis tinggi dia 10 orang. So kita boleh buka 200 peluang lagi untuk student-student kita ni merasai menjadi pemimpin. Dan ini penting bila pergi ke sekolah nanti. Saya rasa terutama dia sekarang ni kalau adik-adik di tahun 1 PP ke dia tak rasa lagi. Tapi bila nak praktikum barulah rasa debarannya. Betul, rasa faham. Macam mana nak kawal kelas. Betul. Kelas tu satu. Lepas tu macam mana
kita nak adapt dengan pengurusan sekolah. Betul. Interaction, Kami, communication. nak buat program, uruskan program dan macam-macam lagi. Jadi di sinilah peluangnya. Jadi 123 hari ini menjadi pemula kepada usaha kami untuk menghabiskan penggal dengan bergaya itu. Bagi saya, bila kita dapat bagi peluang yang banyak kepada student, bila kita dapat memberikan potensi-potensi baru, bakat-bakat baru dan pelapis kepimpinan yang baru lah. Okay, itu dari sudut POV Azim. Kalau dari sudut Fatin? Okay, daripada sudut saya sendiri, tadi Azim dah menceritakan pasal bahagian JPP dan siswa. Tapi kalau saya betul-betul fokuskan kepada siswa tu sendirilah. Bagaimana JPP sendiri ke depan nanti adalah tujuan utama yang sama yang Azim cakap adalah untuk memperkasakan siswa tu sendiri. Sebab kita buat inisiatif dan program tu bukan sekadar untuk meriah, tapi kita nak bagi manfaat yang lebih kepada siswa dan siswi tu sendiri. Contoh sebagai food bank tadi. So kita juga akan datang dengan program Exist yang katanya akan berubah warna. So saya tak tahulah, tapi sebabnya saya pun tengah praktikal masa tu. So memang Azim dengan Syam memang akan jadi kepala. Dan untuk Minggu Haluan Siswa Guru Madani pun kita akan standby dengan usaha-usaha kita nak memperkasakan lagi bakat-bakat Gen Z ni sendiri. So kalau macam program dengan inisiatif ni bagi saya sangat berimpak tinggi lah untuk tahun ni. Dengan bajet, nasib bajet dan sebagainya. Memang kita utamakan kebajikan siswa dan memperkasakan pelajar dengan bakat diorang yang ada tu lah. Okay, terima kasih Azim dengan Fatin atas respon untuk perancangan JPP, which is saya rasa banyak lagi usaha yang perlu ditingkatkan lagi. Momentum memang kena kekal lagi untuk menghadapi cabaran-cabaran ataupun pelaksanaan program pada masa akan datang. Dan banyak lagi meeting, which is JPP tetap bekerja keras untuk kehadapan sehingga kepenamatnya untuk bubar dengan bergaya, bak kata Azim. Okey, jadi seterusnya apa sebenarnya harapan JPP terhadap warga kampus IPGKKB untuk pada masa yang akan datang? Mungkin Azim dulu boleh share Harapan harapan Bila untuk harapan kami semua. maksudnya dah nak habis lah. Dan Tu pun saya tengok producer pun dah datang. betul. Bos mesti dia datang dah. Harapan dia kepada warga kampus ialah kami di peringkat JPP, insyaAllah selagi di bawah kepimpinan ini, saya akan sentiasa bawa suara student dan kita akan sentiasa berjuang dengan kebenaran dan untuk perkara yang baik untuk student, baik untuk pendidikan guru, baik untuk warga kampus. Cuma yang saya nak tekankan ialah bila kita dalam kampus ni, ia bukan tentang kita je. Kita ada pensyarah, kita ada acik-acik kita yang sangatlah hebat dalam menguruskan kampus, staff kita dan sebagainya, peniaga kantin kita, dan ini menuntut untuk kita memahami konteks hidup bersama tu. Jadi dia bukan suara kita saja. Betul. Ada banyak suara yang perlu, terutamanya saya bawa suara siswa. Tapi pengarah kita dia perlu menyantuni semua. Jadi kami di peringkat JPP kita memerlukan, kita panggil bargain power ataupun kuasa mendesak itu. Jadi kita nak bawa suara kita mestilah kita sendiri dah menunjukkan contoh yang baik. Contoh bila kita nak minta apa-apa kan, pengecualian ke apa, mestilah kita kena cakap yang siswa kita dah dari segi karakternya bagus, tak pernah langgar peraturan dan sebagainya, minimum. Jadi itulah benda-benda penting yang kita nakkan sesuatu, kita pun kena bagi sesuatu. Win-win situation orang kata. Jadi harapan saya kepada seluruh warga kampus untuk sentiasa memberi sokongan kepada kami. Sokongan bukan sekadar support program, tetapi sokongan dari sudut kita sendiri sebagai bakal guru dekat kampus ni. Sokongan untuk menjaga imej baik kampus, imej baik KPM dan negara kita itu sendiri. Dan ini penting sebabnya kalau kita nak maju ke hadapan, dan JPP sangatlah lebih bersedia sebenarnya untuk bagi macam-macam pada student. Kalau boleh kita free je selalu, kita nak bagi je. Tapi dalam masa yang sama, sokongan anda juga yang paling penting untuk kita bentuk keyakinan kepada orang di luar sana. Itulah. Jadi harapan saya, last kali mungkin saya harapkan supaya semua jangan putus asa dan carilah minat masing-masing. Dia tak semestinya bidang kepimpinan sebenarnya. Minat dalam bidang apa, bakat ke apa semua, ceburi je lah bidang apa. Yang penting jangan pastikan masa muda kita, masa kita dekat IPG ni kosong. Pastikan kita kata ada pastikan kita ada
benda lah yang okay, kita boleh cerita pada family kita nanti. Ada benda yang bila kita ke sekolah ni nanti, bila kita posting, kita punya kepakaran kita tersendiri, ada niche kita yang kita boleh tonjolkan dan kita boleh contribute untuk masyarakat. Itu pandangan saya. Okay, tu dari Azim. Kalau dari Fatin pula macam mana? Okay, tadi Azim dah rangkum banyak lah sebenarnya. Tapi saya pun menyokong yang benda sama. Adalah harapan untuk daripada JPP sendiri adalah untuk supaya siswa dan siswi guru tu menyokong apa yang setiap budak kerja yang HDP sendiri bagi tahu, apa yang JPP buat dan sebagainya. Dan juga antara harapan yang saya nak tengok sangat-sangat dekat kampus ni adalah macam mana siswa dan siswi guru yang bukan JPP tapi mampu membuat satu program, mampu untuk memimpin walaupun event dalam kelab dan persatuan dan sebagainya. Tak semestinya jadi JPP kita boleh jadi ketua, tapi kita ada juga akses lain seperti kelab persatuan, kebayu macam KPI, macam Syirah sendiri pun dan sebagainya. Dan saya harap kita sendiri yang JPP legasi ke-72 ni meninggalkan kesan yang berimpak lah dengan melalui dasar rejuvenasi dan juga markas. Jadi kalau boleh nanti lepas daripada legasi keramat siswa ni, mungkin kita tak tahu siswa dan siswi guru sendiri yang boleh buat program, mungkin boleh jadi sehebat JPP sendiri, kita tak tahu. Kita serahkan pada Syirah. Okay, saya terus ya. Dah. Okay, teruskan. Teruskan. YDP korang ni sangat nak kena. Teruskan. Betul lagi? Tak ada. Betul. Okay, jadi betul saya setuju dengan kedua-duanya, which is IPG adalah platform ataupun sebuah perjalanan yang cukup menyeronokkan kalau kita sendiri yang menghiasi dia. Kalau orang tu just masuk IPG semata-mata okay aku akan jadi cikgu esok. Buat macam mana pun jadi cikgu juga macam tu. Selalunya ayatnya macam tu lah statement. Tapi why not if time you nak jadi cikgu, perjalanan you nak jadi cikgu tu, you masuk lah apa-apa pun sebab time ni je awak nak belajar macam-macam, betul tak? If you masuk JPP ke, masuk UKOM ke, and then masuk apa-apa, masuk sukan ke, sukan TMP, Fahmi Control. TMP, belajar fotografi dan sebagainya. Banyak lagi platform yang boleh sulahkan bakat anda. Jadi kat situlah kita dapat sijil-sijil, pingat-pingat yang boleh isi 8K, betul tak YDP? Itu sangat penting. So daripada UPP sampai you dah last batch, masuk je apa-apa, masuk selagi boleh masuk. Okay, tu apa yang boleh saya rumuskan berdasarkan kedua-duanya. And then kita nak kepada penghujung dia, boleh tak kalian rumuskan perjalanan 123 hari JPP ni dalam 3 perkataan? Oh, 3 perkataan. 3 perkataan saja. Apakah perkataan tersebut? Saya satu je, ada satu. Tak boleh lah 3. 3 juga. Sebab 1, 2, 3. 3. Okay. 3 perkataan Jiwa. Dia tak payah bersama pun tak apa juga. Maksudnya satu-satu lah. Tapi saya nak satu perkataan. Okay. Jiwa. Itu dia yang jiwa. Jiwa. Okay. Kalau Fatin? Berkhidmat, belajar, tumbuh. Okay, itu adalah 3 perkataan yang dipilih. Kalau nak tanya kenapa, tanya kat belakang Okay, last kali pesanan terakhir lah kepada seluruh warga sepanjang sambutan 123 hari. Sebab sampai 8 Julai kan? Ke 5 Julai. Pesanan terakhir. Sedih namanya. Pesanan terakhir. Sebelum kita tutup podcast kali ni. Sebelum tutup podcast. Ya, betul. Pesanan terakhir ialah supaya Pesanan terakhir saya untuk semua terus menyokong JPP IPG Campus Kota Baru. Kita orang akan sentiasa buat yang terbaik, insya-Allah. Doakan kami, doakan saya supaya terus kita semua ni dipermudahkan urusan, kita dapat julang KKB dan kita dapat angkat legasi keramat siswa itu. Dan usaha kami untuk memberikan contoh, dan kita juga ajak 26 lagi kampus yang lain sama-sama sokong JPP masing-masing dan kita buat yang terbaik untuk kepimpinan siswa kita. Dan saya rasa inilah masa untuk IPG, Institut Pendidikan Guru dekat Malaysia ni, terus bila kita up, insyaAllah produk-produk dan cikgu-cikgu yang akan posting nanti pun akan produk yang berkualiti, dan akhirnya pendidikan di Malaysia ni akan jadi the best, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Fatin pula, last word. Salam legasi keramat siswa. Gitu.
Okay, cuba try satu kali mana tak? Okay, nak ikut. Oh itu Oh, tak boleh, panjang hati ya. Panjang. Yang ni boleh try. Legasi kerabat Siswa. Legasi kerabat Siswa. Legasi kerabat Siswa. Okay. Jadi saya rasa itulah ending untuk podcast kali ni sepanjang 1, 2, 3 hari kepimpinan. Jadi terima kasih Azim, terima kasih Fatin sebab sudi bersama-sama dengan kami untuk podcast edisi kali ni. Dan saya mendoakan, saya mewakili semua siswa lah, mendoakan orang kata JPP sentiasa bersemangat, sentiasa rapatkan bonding, sentiasa boleh tetap bekerja keras, berusaha gigih tapi at the same time boleh emotional stable dan sebagainya, stable dari segi banyak benda lah. Dari segi akademik dan sebagainya. So kalau kalau penat rehat, jangan terlalu push. So kami sentiasa mendoakan anda dan kami sentiasa menyokong anda di belakang ini. Dan itu sahaja daripada saya. Kita tutuplah podcast kali ini dengan sekali lagi lah, hidup siswa guru. Hidup Siswa Bangkit Okay, bye.